macam-macam dah kita cerita pasal wanita berkejaya ni kan. So ada satu topik lagi yang saya tertanya-tanya, kelebihan wanita berkejaya ni dari segi keuangan, maksudnya lebih spesifik lagi kita nak pergi. Okey. Dari segi keuangan, apa kelebihan dan kekurangan dia? Okey, of course lah kalau bekerja biasanya kita ada gaji lah kan, dan gaji kita tu sesuai dengan kita punya kelayakan dan juga position kita. Jadi kelebihan dia kat sini memang banyak lah, sebab kita boleh bantu keluarga kita. Contohnya macam, yelah kat bandar ni semua benda mahal kan. Lagilah macam kita orang 4 orang anak tu, semua benda nak kena bayar. Rumah, kereta. Jadi kalau seorang je yang bekerja ni rasanya macam boleh hidup, tapi biasa-biasa je. So kalau 2 orang bekerja ni, kita lah boleh lah upgrade diri sikit kan. Selesa sikit. Senang sikit lah. Boleh lah, adalah tabungan sikit kan. Boleh beli kita punya property sikit. So memang saya galakkan lah kalau boleh dalam dunia moden sekarang, at least dua-dua ada income.